kita nak pergi mana Linda? Makan tombol. Kita ais yang besar tu tau. Tunggu ada. Assalamualaikum, Aisyah. Lambat tu. Aku lambat. Apa kau kelak lempang weh. Berdesing telinga kau. Kenapa ni? Hari RM50 jadi dia lupa bayar. Kita RM1. Awak RM1 tak? Saya RM1. Tunggu ramai. Penting sini. Demi orang Melaka. Gambar RM30, RM30 baik. A few moments later. Bye guys. Okay, sorry doh. Hai guys, Assalamualaikum. So hari ni kita nak pergi mana Linda? Enyon. Nak makan apa? Depan boleh masuk. Nak makan tombol. Ada lagi seorang. Sebab tu kita ajak dia tu. Lagi seorang tak sampai. Sidai, orang tu sidai. Tunggu ada. Tunggu. Aku rasa itu ada orang cakap tau. Linda dengan Ada boleh beratur tau untuk aku. Sekarang ni siapa beratur siapa? Bukan beratur sekarang. Bukan bengar yang beratur ni. Jangan tegur aku. Aku bemul. Tak punya idea ni, hanya makan ni. Kita pakai atas, kita pusing balik. Orang senyap je. Pada ada kita orang dah sampai. Mana kau ada? Kau sampai sekarang tak sampai-sampai. Kena ni. Sembang pukul apa? 11.30. Dah 11.30. Kita orang sebelah 40 sampai Enyon okey lah. Linda ada baran tu. Hey, tak boleh lah budak ni. Boleh lah aku. Pancul lah sikit. Kau tunggu dah. Kepada Ada kita orang dah sampai. Kau tunggu kau jaga Linda nanti kalau dapat kerja kau bully dia dah. Ya tu. Aku suruh dia ambil data Malaysia banyak-banyak. Senjah dari tepi. Assalamualaikum, Aisyah. Kau lambat tu. Aku lambat. Kau dah siap belum? Aku tolong beratur tau. Aku memang sengaja buat lambat. Mana orang tu? Sibuk nak duduk. Orang tua ni. Terpaksa dia jadi orang tua ni. Sibuk tolong dia. Aku bingung ni. Kau nak aku bawa kursi lagi satu kat depan. Aku nak bawa sampai dah. Aku pergi cakap kawan tu. Ada orang tua sini. Tak, nasib dia tak duduk bawah je. Kalau duduk bawah, tak mengaku kawan tau. Buka balik. Lambat sangat. Kau dah kat Thailand ni. Aku rasa sebab kamera baik. ya. Kalau pakai kamera tak buat tu. Ini best friend Joe. Sawadika. Tengah bulan. Tengah bulan. Sekarang tengah aja. Boleh. Jangan mention nama. Ambil dah. Kau kena masih meeting. Besar no. Ini thumbnail YouTube. Aku edit gambar kau je. Dah mati. Aku ingat. Dia ada dekat bol tu. Temu ya. Temu yang makanan tu makin panjang. Temu yang makanan tu. Training je. Saya baru kerja tak? Ya tu, lama kerja. Macam masa malam tu. Dia tak kena tepi. Sekali lagi dah. Ayo. Aku tengok. Abang kakak. Cukup tu.
Apa kau? Medical assistant. Saya. Hilang sikit. Hilang sikit dah. Aku tak ada percaya apa dia. Kita tengok cerita yang tentang yang tengah hilang. Yang nama yang berlaku dia tu mana? Bolong. Tapi aku buat berlubang mana nak kenyang? Sampai lubang. Hukum kelapa. Yo, nasib baik. Oi, orang kaya. Dah. Muka ada muka lapar kan. Oh, muka jas. Bos tu orang Nampak lapar. Okay, jom makan. Kau tengok masuk. Ada nganggur sikit dah. Pasal kena macam kat Thailand tu. Nak lagu ke? Nyanyi. Sawadika, Malangka, pernah pataya. Aku tak tahu dulu. Aku tahu Alamak Thailand. Welcome to Thailand. Bukan. Nampak sedap tu. Tengok muka dia tu. Kembang semacam. Kakak Sedap lah dia punya Om-yam dia creamy. Sini, kamera sini. Pedas. Kita sini. Kita sini. Dia creamy, dia pedas. Untuk orang yang suka tom yum, betul. Nice. Senang buat kerja. Aku pun boleh. Sama tadi macam dia. Apa yang anda cakap aku punya. Aku punya dia punya review. Pinjam. Okay, guys. Copy paste. Copy and paste. Ada saya buat. Ctrl V. Data collection. You bodoh yang sama. Okay, dah second makanan. Ini bukan sebut noodle. Buk noodle punya ni lah, style lah. Ya. Woy. Kena taruh kursi kicap. Cepat. Kicap tapi pahit. Baik. Boleh lah. Buat ambil ni. Oh. Haji bos. Kat depan sangat. Aku kena rasa wagyu dia. Wagyu tu sedap. Aku kenyang dia. Ow. Mana kopi tadi? Tapi kau boleh gaji dia. Oh, ni bukan main ni. Dia semago. Gaji aku dia. Dia tak payah lagi. Kecil banget. Nanti kata bola tu. Dia nak buat separuh dia. Ayam boleh tak? Cocok. Mana chicken? Buat aim. Nasi. Kau putih. Kau liput 1.9 putih. Putih nasi.
kira tu. Ya. Patut lah. Boleh gundi nanti balik. Tak cukup makan, bawa balik tau. Tak yang ni. Hari budak ni. Aku penat. Nampak. Boleh lah kamu. Kau kelak lempang weh. Berdesing dia kau. Dah. Nak. Dah. Apa tu? Aku tengah tunggu dia orang bagi toilet lama. Berak ke? Berak. Semangat langsung. Hello lah. Hari ni kita nak buat rambungan budak sekolah. Tapi 3 orang lah tapi. Jam-jam private private semua. RM50 tadi jangan lupa bayar. Banyak main lah. Pakai like kita pakai RM1. Aku tak tahu kita pakai RM1 ke dia yang pakai RM1. Kita sengit. Kau yang RM1. Itu yang mau sengit. Kita sengit. Awak sengit tak? Saya sengit. Aku rasa dia ni Paling sama sengit. paling sengit. Dia pun sengit. Kita semua sengit. Aku yang sengit. Bersengit. Kepala otak kau. Aku keluar. Oh sini kameranya. Kita okey lah. Dia yang pakai RM1. Kau RM1 ke aku gampang. Aku nak naik lagi. Udah. Aku tak pakai depan tu tu. Mana? Mana ada kosong? VIP. Kau. Adik yang kena lagi. Cubi kan. Jom. Jom, let's go. Okay, let's go. Jauh sangat. Apa yang jauh? Jauh-jauh tu, Batu Gajah. Lubang-lubang. Nampak sangat fit tu. Nampak sangat. Cik tu kata, Allah. Nak jatuh pula. So, kita naik kat atas. So, guide kita tolong bawa kat atas ada apa? Jom. Wow. Kau nampak ni bagi tahu. Kelas kau nya. Oh, fotografer import bye. Kelas. Kelas. Oh, sampai. Tolong Adi Ma. Jom. Jadi boleh lah buat rasa-rasa. Fahim. Fahim? Setengah. Fahim. Ada jual apa? Jual apa? Nasi lemak 3. Nasi lemak 3. Nampak sangat bodoh tu. Ni sebenarnya rakam ke tak weh? Rakam. Aku tak nampak apa-apa tu. Rakam. Tengok dulu. Kita berenam tadi kat bawah tu. Berenam? Yelah, 2, 3 kita tiga. okey. Kan berenam. Dia cakap bahasa F tapi aku tak dengar. Ya. Ngata tu. Mesti tengok kata. Aku tak faham. So next tour kita nak pergi Tasik Cermin. Jom, let's go. Ingat kena naik kereta tu yang aku cakap. Oh, jauh. Dekat je. Tasik Cermin. Ramai duk weekend. Padahal tak cuti sekolah lagi dah ramai. Bayangkan dah cuti sekolah nanti. Masuk tak? So, sebelum masuk, kita beli tiket dulu. Tengok harga tiket berapa. Naik kat RM7. RM7 ni. Dia tu wishlist aku. Kau memang buat list lah dekat Ipoh kan? Ya. Tak adalah buat list. Dia macam Weh,
ramai tu. Macam mana ambil gambar tu? Demi nak ambil satu gambar dekat situ punya beratus. Bayar dah mahal, kena ambil. Bayar dah mahal. Bayar berapa Linda? RM7 cong. Semata untuk sekeping gambar dekat sini je. Ya dah. RM7 dia boleh makan dekat ni kan, kilang kan? Kita boleh beli ayam gunting. Ayam gunting kan? Dua. Bawa orang Melaka, orang Jawa. Kita ni dah biasa. Esok Ada meratik-ratik nak kena tunggu ramai ni. Aduh. aku ni bukan sini suka nunggu Bukan ada tak apa, esok lusa boleh datang. Aku dah 24 tahun yang first time aku datang sini. Janganlah cerita malu sangat. Rumah dekat tengah jalan. Dia standard orang dekat memang takkan datang lah. Ada, I miss you Ipoh. Aku merindu ibu. Miss you too. Next kita nak pergi mana? Oh, gambar RM30. RM30 bye. Tadi kalau dia 50 Semua satu lebih kan? Set 110. Satu set 100. 110. Yang paling kecil tu RM30. Yang mana ni kecil? Besar tak nak aku. Sekali nego-nego dapat RM30 kan? 25. Oh ya. Yeah. Kalau 30 tu kalau dia saiz yang besar. Yang besar tu. Dia punya satu lagi. Faham? Kita pergi Plan B. Mana orang tu? Mana? Belakang. Oh, ada. Plan B. Selipare. Apa dia? Selipare. Pare? Apa dia tu? So sekarang kita nak pergi Plan B bawa Linda. Selalu datang malam. Aku tak tahu dah tutup belum. This is Ipoh. Hai. Hai. Plan B. Plan B. Wishlist siapa? Ha? Wishlist siapa? Si saya. Gen Z kalau gini berat. Linda. Riba. Ada. Pergi pekan? Orang handsome. Ini merupakan kali keberapa entah aku datang. Sekarang ni kita bawa Linda. Oh, berhenti lagi. Apa lagi? Oh, berat. Hai. Atas ada lagi. Dia naik atas tu. Sini ramai. Ini ada yang kedua ni. Linda. Anda tak ada pasal lain. Tahu dia ambil gambar. Dah ambil apa? Tak tahu. Macam? Hah? Ramai orang. Kalau wajib murah saya belanja.
Aku dah ada gambar dekat situ. Aku tahu gambar apa. Enggak. Macam Aku waktu tu kena buat nyegi tu. Okay, 1, 2, 3. Kelas kau nya. Kelas. Setelah bergambar, duduk, guling, baring semua. So kita berat, tak berat, ringan. So jom balik lah. Dah habis lah. Dah tinggal berapa je Oh, ni? kena check Memang senyap. Kena check Ada penat lah. Nampak lah. Ingat dia bergantung kat aku lah. Yang ori ni ya? mana desain hujan yang ori? Yang tadi aku tengok tu. Enggak, dah lagi ori tak? Nganga. Bukan. Tak hujan. Ini kan? RM9 baik. Ada lagi lain ke? Tak ada. Ini je. Nak try ke tak? Macam budak hitam. Tak minum macam. Boleh je. Original. Cuba lah. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Goyang yang. Goyang-yang. Nak takat gambar? Nak takat gambar? Limbat lagi. Berat. Terpaling berat. Paling berat. Berat sangat ni. Oh, beratnya. Rasa apa? Rasa penyesalan ke Rasa biasa. Dia okey je lah makanan ni. Kuih ada tepung ada kacang tu lah. Baik kau rasa tak? Macam pernah rasa lah. Bismillah. Dia macam ada satu benda Adik rasa. Rasanya rasa kacang je. Biasa je, tak ada rasa apa pun. Sebab kacang ni je perasa. sebab dia punya jelly tu tak rasa Dia jelly apa biasa pun. kan, bosong lah. Ni aku rasa gula melaka tu. Belum rasa. Lapak komok je desain hujan ni. Biar tak hujan, dia dah bertitik-titik lah. Titisan lagi sedap. Oh lah. Apa dia? Faham? Sebab tahu cakap tak payah. Dah tahu dah. Aku boleh baca dah bukan ni. Ini bukan sosial bateri dah habis ni. Makin bertambah-tambah kaboknya. Tadi kan dah senyap tadi. Berapa minit je? Sempat saya kejap lah. Fast charging ya? Baik dulu pas jadi. Makan dah. Wah, dah. Siapa beli ada? Tak ada. Lama lagi orang nak beli. Beli sendiri je nya. Sendirinya. Sendiri je je. Baik kami. Itu aku mau. Kamera biasa. Mana ni? Tak mudah melakukannya. Ini dari Dah keluarnya pergi tambul tembok tambung. Tombol. Tombol. Kalau benda tu sebut. Ya macam dah penat. Tombol tambul. Tombol. Semua. Tak boleh. So sekarang kita ada dekat Sweeto. Kita sekarang ada dekat mana? Sweeto. Nak beli apa? Nak beli apa? Ramen. Ramen. Oh benar makan ramen time ni. Ada daging. Ni ke suka maco? Macam. Oh suka maco. Alah macam-macam. Macam juga macam biasa. Biasa juga.
Kau? Biasa. Dah kau dia. Kau dah ada? Dah bayar. Kau dah. Oh, taruh strawberry. Taruh strawberry. Belum. Thank you dah ada belanja. Macam biasa. Demi memenuhi wishlist Linda. Suito pula. Ha? Seharian tu. Daripada Leo benar. Leo benar komen ni. Kejut mak aku kan. mak aku. Wasted dua kat first and last. Balik. Kalau dia kurang sikit. Tu dia cakap dia berlipat untuk kakak dia, untuk mak dia. Mention lah. Untuk lagi dua orang siapa aku tak ingat abang ipar dia. Kakak dia, abang ipar dia. Mention apa? Mak dia. Dia. So empat lah. Kita cakap. Tapi aku tahu kau tak ada. Masa aku kadang gelak-gelak lah. Masa tanya apa. Masa aku ulang lah balik. Cakap tahu kau tak ada ke. Masa cara dia bercakap tu menyedihkan tau. Dia depan tempat lain. Nampak kat sini tau. Tak apalah nak aku. Biar kesian biar ayat kau. Aku cakap macam tu. Ada rupa je dia tu. Lepas tu aku pelik. Jaga badan. So habis kita punya jalan-jalan hari ni daripada 12 daripada tengah hari. Sampai 12 jam lah. Sampai pukul 9. hampir 12 jam, 10 jam. So last. Okay, bye. Bye. I just had to let you know you're